Cara pembelian emas untuk pemilik akaun lain melalui akaun GSS. Langkah pertama, anda perlu melayari website meme.com.my. Seterusnya, klik Meme Gold untuk ke halaman website. Langkah kedua, anda perlu klik login untuk masuk ke akaun anda. Boleh isi email dan password seperti biasa. Langkah ketiga, anda perlu klik di GSS Purchase dan masuk ke halaman pembelian GSS. Dan anda boleh klik di third party GSS account sebagai orang ketiga untuk membeli emas dalam akaun GSS. Langkah keempat, anda perlu masukkan meme code pemilik akaun lain. Langkah kelima, anda masukkan amount ataupun gram yang anda ingin masukkan ke dalam akaun pemilik meme code tadi. Seterusnya, anda klik di FPX online payment dan continue with purchase. Kemudian, langkah ke-6, anda boleh klik proceed to payment. Langkah ke-7, anda boleh pilih bank pilihan anda bagi meneruskan pembayaran secara online. Seterusnya, langkah yang ke-8, anda boleh ke akaun bank anda untuk meneruskan pembayaran secara online. Anda perlu masukkan username dan password akaun bank anda. Setelah membuat pembelian, anda boleh semak semula resit pembelian yang anda lakukan sebentar tadi. Langkah yang terakhir, pastikan anda menerima email sebagai pengesahan penerimaan bayaran atas pembelian anda. Semoga bermanfaat. Ingat emas, ingat meme.